Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Epul sekali lagi selamat datang ke channel Pod Maya. Let's go. Okay guys, terima kasih terlebih dahulu kepada anda yang dah subscribe channel ni dan juga kepada korang yang baru je tahu tentang Pod Maya disebabkan episod kali ni aku nak ucapkan jutaan terima kasih yang dah subscribe. Yang belum subscribe tu tekan-tekanlah sikit loceng tu kan. Korang yang dah tekan loceng tu terima kasih. Yang tak tekan loceng notification tu aku doakan korang sakit perut. Tak adalah. Apa-apa pun korang boleh tinggalkanlah komen-komen korang, apa nak tanya soalan. Sebab Pod Maya kali ni bersiaran secara langsung dari Aeon Mall Kulai Jaya bersama dengan Foodlicious. Dan untuk episod kali ini juga kita dah bawa beberapa influencer, termasuklah artis-artis yang dah bersama dengan kami. Kalau anda tonton episod kali ini, mungkin anda sempat datang di Aeon Mall Kulai Jaya, lebih tepatnya di kawasan parking Aeon Mall Kulai Jaya untuk Foodlicious. 4 hari guys, pada Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad 12.30 hari hingga 12.30 malam. Ramai dan banyak juga influencer yang sempat aku culik untuk podcast kali ni. Salah seorangnya aku nak perkenalkan. Dekat sebelah kiri aku kita ada Aul dari Donat Beraya. Aul. Hai. Assalamualaikum. Selamat Raya Mas Abati. Selamat Raya. Sebelum aku nak mulakan Aul, sebelum ni aku kenal kau dengan maaf cakap saiz yang agak besar daripada sekarang ni. Sekarang ni nampak macam kurus jauh tu. Aku jauh betul. Ada tips rahsia ataupun memang plan tahun ni nak kurus untuk raya ke apa ke? Bukan plan pun. Dia sebenarnya dulu rapatlah sikit mikrofon tu. Dulu kami macam badan besar kan. Lepas tu kami macam cepat penat. Lepas tu macam kan kita berniaga kan lama, berbelas jam. Kadang-kadang tidur 2 jam. Lepas tu yang sebab fikir sampai umur berapa yang aku nak maintain macam ni. So kami niat aku mula dari umur ni aku nak kurus macam tu. Tapi konsisten lah. Memang ikut betul-betul konsisten. Ada jumpa dengan mana-mana pakar ke ataupun just tengok YouTube ke, buat sendiri kat rumah ke? Tak ada, lebih kepada di sendiri je. Jaga pemakanan. Kalau boleh kongsi tips apa yang dibuat? Kat nasi ke? Kat gula? Saya tak makan nasi, kami tak makan gula. Kami makan bayam, makan oat. Mula-mula kami mulakan dengan sunnah dulu. Makanan sunnah. Mula-mula mulakan dengan kurma, dengan madu. Lepas tu biasalah kita orang Melayu kan apa kan. Dia jadi macam tak boleh. Nak juga benda yang Melayu makan. So kami cuba ambil macam ikan termenung, kami buat rebui. Lepas tu kami makan bayam. 2 benda tu je kami amal sampai tak sedap pun. Yang dah kuih orang yang mula cakap benda tu kat kami. Kalau boleh kongsi dari sebelum ni berapa berat? Sebelum ni 80 juga Sekarang? Sekarang 58. Nampak? 80, 58. Jauh no? Wish. Target tahniah. 55. Ideal 55. 55 tapi tak dapat. 58 pun dah okey dah. Dah okey sangat dah ni. Baju-baju lama semua dah boleh pakai dah, apa dah buang semua dah. Baju lama ada je yang sedekah orang. Tak ada simpan. buat kenangan lah. Kalau tengok ini dulu saiz badan aku waktu 80, sekarang dah 58. Satu pencapaian yang pada aku sangat-sangat susah nak dapat, tapi kalau konsisten tu insya-Allah. Yang penting point dia, yang first tadi aku dapat makanan sunnah tu lah nah. Betul. Makanan sunnah. Lepas tu kalau kita orang Melayu ni memang tak boleh nak tolak juga, makan jugalah, cuma kena ambil bayam, ikan rebus. Sampai dah muak nak tengok hari-hari makan tu. Muak. Kadang-kadang cik juga. Tapi Aul sendiri memang dengan produk yang berasaskan gula. Kadang-kadang melibatkan manis-manis. Tapi sendiri tengok, sendiri buat, tapi boleh tahan jugalah nak diet punya pasal. Dia tak tahu. Kami memang dari dulu kalau benda tu kami buat, kami jarang makan. Tapi untuk sendiri sebab nak kurus punya pasal? Korban lah. Okey, kita dah cerita pasal lifestyle. Sekarang aku dah tahu kenapa nah. Memang dia plan daripada 80 sekarang dah turun 58. Sekarang untuk donat berayak. Kalau untuk donat berayak ni tercetusnya idea pada mulanya tu buat. Sebelum ni kita dah ada banyak donat, variasi donat dah. Daripada tradisional zaman mak-mak kita dulu pun dah ada donat. Itulah bentuk dia, ada lubang dekat tengah. Itulah juga saiz dia. Tapi kenapa Aul terfikir untuk buat donat berayak dan dibrandkan tu? Mula-mula dulu kami kan nego dengan bini kami je. Lepas tu kami kan kena semua je kami kena buat. Lepas tu duk tengok basuh barang tu lah. Basuh barang tu kami macam berayak betul aku punya doh ni. Duk tengok basuh tu. Okay. Lepas tu besok tu macam awal aku tak buat berayak je kan. Besok tu kami buat terus.
Buat kami ingatkan macam biasa je lah, konten biasa je kan. Sebab kami sebelum tu ada je buat konten-konten yang baik, macam hampa donat kami lembut lah, apa lah. Memang kami buat pun dulu. Tapi dia tak hit. Lepas tu kami try buat berayak, tengok dia hit sampai satu Malaysia. Kami pun tak sangka benda tu. Pada mulanya sebab kenapa doh ni berayak? Sebab doh tu lah. Sebab doh tu. Bukan sebab orang dia. Banyak orang sangka kami. Ya. Bukan. Banyak orang sangka kami lorong belakang. Bukan dik. Bukan dik. Abang lorong depan. Lorong depan dik. Dah ada isteri dah dik. Jangan fikir bukan dik. Cuma sebab doh tu lah. Tapi sempat juga waktu tu dikecam Dikecam. Waktu tu koyak juga lah. Macam mana? Sampai tutup akaun, tak tengok komen ke apa ke? Masa tu 2 hari masa tu memang tak tengok komen. Lepas tu sebab semua ni yang bagi semangat semua ni bini lah. Dia yang bagi semangat lah. Kalau ikutkan masa kena kecam tu, memang tak mau dah berniaga ni. Sebab berniaga ni bagi kami satu benda yang sakit. Dia bagi kami macam dia macam zang, bagi kita down terus. Memang kami down gila waktu kena kecam tu. Bayangkan kita buka je Facebook, orang kata pasal kita. Kadang-kadang bukannya dalam media je. Kadang-kadang macam kita pergi kedai orang macam pandang kita macam sinis lah. Kita jadi macam kenapa kan hampa tak kenal aku. Kalau hampa kenal kami ni, kami memang dari zaman belajar lagi jenis macam masuk ayam orang Kedah kata. Memang jenis macam tu. Yang mana tahu je tahu. Waktu tu family mesti bila dah viral mesti tahu juga kan. So family ada bagi tahu apa-apa ke? Terus kalau tak apalah. Tak payah layan komen lah. Atau mereka kata berhenti je lah, tak payah buat lagi lah. Mak dia macam sedih lah. Dia sedih lah. Sebab dia sedih tu yang kami sedih. Bila dia sedih tu kami macam tak nak buat lagi lah. Tak nak buat lagi lah berayak tu. Tapi kadang-kadang bini kata terus je lah. Bini dia kata jangan buat berayak tu dah. Cuma just macam fokus bagi tahu yang donat kita ni semua. Lepas tu apa, customer lah yang banyak request buat. So kami buat bila ada orang yang suka dan yang tak suka. Bila lama-lama tu macam okey je. Tapi tak dapat nafikan kalau korang pernah rasa sendiri donat berayak, dia memang betul satunya lembut. Ya. Satunya lembut. Sebab kadang-kadang kita ni yang dah biasa makan donat, macam aku cakap dekat awal tadi, donat ni daripada dulu zaman mak-mak kita pun dah ada donat. Zaman tradisi, kalau dulu sarapan pagi je mesti ada donat. Cuma kali ni donat berayak kalau korang makan, dia memang sangat lembut. Dan kita ada original dan juga coklat. Kalau anak-anak ataupun adik-adik Gen Z, X, Y ni mungkin dah biasa dengan yang original. Tapi kalau yang Z ni mungkin dia lebih suka nak try benda baru. So korang boleh try juga dengan yang coklat. Kalau korang datang dekat event, kita dah siap mixkan dalam satu portion tu. Betul. Dengan harga 18 15. Oh, RM15 korang dapat 8 4 biji susu, 4 biji susu dan juga 4 biji coklat. Sekarang dah ada tim berapa ramai dah? 12 orang. Oh ya, Alhamdulillah. Daripada mula dengan laki bini je, ya, betul. sekarang dah ada 12 orang. 12 orang. Berapa cawangan dah? Tak ada. Kami tak target cawangan. Kami target macam pusing Malaysia. Dah habis pusing satu Malaysia dah? Sabah Sarawak semua dah sampai dah? Belum. Target next untuk 2026, 2027? Maybe Brunei kot. Amin. Brunei belum sampai ke? Singapura dah? Belum juga. InsyaAllah one day. Untuk Johor berapa kali dah? Johor kali kelima dah ni. Kali kelima. Sebelum-sebelum ni warga JB, warga Johor, kalau turun je memang dah tahu macam mana dia punya sambutan lah. Betul-betul. Dan untuk untuk donat berayak, kalau korang tengok sebenarnya kita nak cerita macam mana daripada resepi tu mula sampailah dah siap. Berapa kali doh tu terbuang? Kalau dalam R&D ni kan kadang-kadang kita ada try, ada yang tak jadi. Pernah tak buang doh tu? Dulu masa niaga mula-mula dengan wife dulu, kami tak ada background dari segi masakan. Kami daripada student politeknik bahagian marketing. Oh, jauh nah. Jauh. Okey. Lepas tu kebetulan dulu masa kami kecil dulu, kami suka buat kuih. Tak kisah kuih apa pun, kuih biasa-biasa je lah kan. Buat untuk makan sendiri ke atau buat berniaga? Makan sendiri. Sebab dulu kan kita kan susah. Okey. Kita susah. Kami ada 7 orang adik-beradik. Awal orang yang? Kelima. Okey. Start pada tu yang kami macam berminat dengan benda-benda macam kuih-kuih ni. Sorry. Oh, it's okay. Start tu pada start buat kuih tu kan. Lepas tu bila dah besar ni, kami ingatkan benda tu macam kami dah tinggal tau. Rupanya bila kami dah rasa satu donat, kami dah boleh dapat dah. Oh, macam mana nak buat donat lembut. Betul. Kami ada jenis macam tu. Kami jenis macam kalau siapa yang bagi kami rasa, kami boleh dapat rasa apa yang dia buat, apa yang dia letak dalam bahan dia. Tak tahulah kelebihan tu untuk apa, mungkin untuk rezeki kami lah kan. Macam tu lah. Tapi sejujurnya memang penggemar donat ke? Ataupun memang
Tak apalah, kita cuba je lah. Bukan penggemar donat pun. Kami just cuba untuk rezeki je. Yang tu je. Sejujurnya lah, cuba untuk rezeki. je. Dan bila tiba-tiba benda tu viral, request daripada customer pula teruskan lagi untuk donat berayak. Sampailah sekarang ni dah 3 tahun. Alhamdulillah. Dah 3 tahun. Alhamdulillah 3 tahun. Tapi masih mengekalkan flavor yang sama. Flavor yang sama. Kami masih macam nak semua orang rasa dulu the main flavor kami. Kami tak mau cuba menu baru lagi. So kekalkan kualiti lah, bukan kuantiti lah. Sebab kadang-kadang ada yang sampai 3, 4, 5 flavor. Betul. Quality number 1 lah bagi kami lah. Berapa lama daripada penyediaan tu? Maksudnya? Daripada tepung sampailah ke Doh. siap makan. Oh, siap makan. Kalau dari doh tu nak siap tu daripada tepung nak ke doh tu 3 jam. Proses dia untuk satu tong tu saja. Tak boleh miss walaupun seminit. Tak boleh. Dia kena ada masa-masa dia. Dia kalau miss dia akan jadi doh tu daripada berayak auto cayak. Oh. Dia tak boleh miss sikit pun. Betul-betul cerewet. Dia ibarat perempuan doh ni. Tu kami kata kalau buat doh ni dia kena lebihkan kasih sayang lah. Masa nak urus tu betul-betul ni lah. Kalau macam contoh event ni kita start 12.30 hari sampai 12 tengah malam. So maksudnya Aul dan juga tim akan mula daripada tengah malam ke atau pagi-pagi untuk buat doh tu? Doh mula pagi lah. Dia tak boleh tahan lama. Yalah, dia sensitif kan. Dia sensitif, betul. Bulan puasa yang lepas buat buka juga. Bulan puasa kami stop sebulan. Oh, so kembali comeback untuk raya ni lah. Ya, permulaan dekat Johor lah. Alhamdulillah, Johor adalah lokasi pertama guys. Selain daripada yang ready to eat, ada buat juga untuk frozen? Frozen tak boleh buat doh kami ni. Oh. So maksudnya siapa yang nak mesti kena datang dekat event lah. Ya, panas-panas baru sedap lah. Oh. Masih mengekalkan tagline yang sama? Ya, berayak. Okay, kalau you guys nak tahu Aul ni sebenarnya, kalau kita tengok dalam konten, dia sangat apa je yang korang nampak Aul dekat konten tu, itulah dia. Tapi sebenarnya di sebalik tabir dia sangat pemalu guys. Nak bawa dia ke podcast ni, Masya Allah. Memang hampa orang yang pemalu ke apa je? Kami sebenarnya introvert. Okay, introvert. Introvert. Nampaklah introvert dia tu. Sebab nak panggil tu, kami ni macam aduh segan lah. Tapi kalau kita konten, yelah, sebab bila kita dalam bisnes ni kadang-kadang kita terpaksa jadi selain diri kita jugalah, jadi orang lain. Sebab kadang-kadang kita nak buat benda tu orang kenal dan sebagainya lah. Kena jadi orang lain. Macam dulu masa mula-mula viral kan, kami kena jadi lagi lembut daripada yang lembut. Ya, sejujurnya tidaklah sebegitu. Sampai orang kacau lorong belakang lah apalah. Betul. Sebenarnya tidak, tapi dia terpaksa jadi orang lain untuk dia bawa brand tu. Tapi alhamdulillah, hasil kecaman, hasil netizen yang mungkin tak suka dan sebagainya, ada doa yang sampai kadang-kadang itulah inilah diabaikan dan masih lagi maintain sampai 2026. Okey, kalau selepas event ni, kalau ada orang yang rindu orang JB, khususnya orang Kulai, nak dapatkan macam mana? Nak kena order online ke ataupun nak kena pergi dekat base? Base dekat mana Base kami Penang, tapi hampa jangan risau. InsyaAllah bulan 5 ni kami akan kembali balik dekat Segamat. Yes. Jangan risau noh, tunggulah. Tengok dulu kalender-kalender korang tu bulan 5 tu. Dan jangan lupa follow juga semua platform. Kita sekarang ada YouTube, kita ada IG, TikTok, Facebook of course, dan sekarang kita ada Thread juga. Sekarang Thread lajulah. Apa-apa isu semasa sekarang dekat Thread lah. So apa je yang korang nak tahu berkenaan dengan donat berayak, diorang akan sentiasa update. Dan sekarang ni pun tengah event, diorang buat konten dengan live juga tau. Jadi diorang sentiasa up to date untuk event-event. So korang boleh cuba sendiri untuk dapatkan donat berayak. Ada tak yang datang-datang nak belajar resepi ke? Ataupun tanya sama macam mana boleh jadi macam gini, boleh lah bagi makcik sikit ajar resepi, ada tak? Dulu masa berniaga dengan wife dulu kan, adalah seorang Chinese ni, dia nak beli. Dia cakap dia 2-3 kali datang dia nak beli. Lepas tu masa dulu kan tak ada duit. Lepas tu dia kata, kalau masa dulu lah kami jual resepi ni, kami takkan ada kat mana kami ada sekarang. Betul lah. Setuju. Tapi disebabkan kesabaran tu betul, dapat juga. Dan sekarang dah ada tim 12 orang tau. Setiap kali event 12-12 turun lah. Kadang-kadang ada je yang biasa lah, daripada kerja lain ke apa ke. Pernah terfikir untuk one day nanti dah income dah mula nampak alhamdulillah sekarang ni, nak try bidang lain ke ataupun fokus F&B ataupun mungkin tak apalah yang cakap dengan wife 2027 kita ambil satu lagi ke, kita buat lain pula ke? Satu dah ada yang dah establish untuk donat berayak, satu lagi buat yang lain ke? Plan tu ada, cuma plan ke arah macam
kami macam nak buka franchise, satu franchise tetap untuk negeri Johor. Dah ramai tau. Sebab dia JB ni satu adalah JB, satu lagi Singapore. Ya, yeah, betul. Sebab one day mana tahu dapat masuk Singapore. Okey, sebelum kita nak berpisah, macam biasalah kita juga dalam konten-konten ni, dalam mengarut-mengarut, dalam kita basa-basi, kita pun ada juga yang nak memberi manfaat. So mungkin ada adik-adik yang nak jadi seperti Aul, nak jadi seorang influencer, nak bawa brand sendiri. Mungkin ada nasihat juga. Ramai ni kena kecam. Kadang-kadang ada yang kuat sentap tak tahan tapi nak berjaya. Apa nasihat untuk adik-adik lepasan SPM ataupun tak kisahlah umur dah kerja, penat kerja dengan orang, dah rasa macam malas nak kerja dengan orang, nak buat brand sendiri. Ada tak tips? Tips dia kena kuat mental lah. Mental fizikal. Lagi tu jangan lupa Tuhan lah. Itu lah. Satu poin yang pada aku sangat masuk ke dalam, sebab dalam kita berjaya, kadang-kadang kita nampak macam duit tu, yelah, bila kita ni terlupa, kita nampak duit tu adalah hasil daripada apa yang kita buat. Sebenarnya, bak kata Aul, apa je yang kita buat, kalau kita kembali kepada fitrah, kalau kita kembali kepada Tuhan, sebenarnya kekayaan ke, rezeki ke, semua datang daripada Yang Maha Esa. Nombor 2, mak ayah lah Aul. Ya, betul. Jangan berperang dengan mak ayah lah. Itu lah. Doa mak ni dia tak ada hijab. Cakap dengan mak-mak, rasa macam nak niaga lah, mak doakan mak. Kami kan setiap kali nak main event, nak main mana-mana kan, telefon mak. Kami anggap diri kami team underdog, team yang biasa je. Okey. Tapi bila pergi cakap kat mak doakan cik pakai panggil kat mak cik kan, doakan cik. Mak kata tak apa, mak doakan. Betul, tak ada hijab lah. Apa jadi pun kadang-kadang kita nampak macam susah, tapi akhirnya pengakhiran tu disebabkan doa mak tu tak ada hijab, insya-Allah benda yang susah pun nampak senang. Bercakap pun mengembang lah. Okay, Aul, terima kasih banyak Aul untuk dapat banyak. Kalau anda yang nak berkenalan, jangan lupa Facebook, IG, TikTok, Thread, YouTube ada? YouTube. Nampak Pak Maya. Pak Maya lah. Terima kasih yang dah follow. Pot Maya pun terima kasih. Yang nak cari Aul boleh cari dekat semua platform. Dan kalau anda dah tonton video kali ni, anda mungkin dah sampai dekat Donat Berayak. Yang belum, nantikan pada bulan 5 nanti. So selamat raya Aul. Maaf zahir batin kalau ada salah silap, semoga dimaafkan kan. Kita mungkin first time jumpa, tapi kita akan jumpa lagi untuk next event. Kepada korang yang dah tengok episod kali ni, nak tanya soalan kepada Aul, boleh je tulis dekat ruangan komen tu. Nanti Aul akan tengok lah mana soalan-soalan yang dia boleh jawab tu, dia akan jawab dekat ruangan komen Pot Maya tu. Dan korang pun boleh request siapa lagi yang korang nak ada dekat dalam channel kita orang. Jangan lupa subscribe dan nantikan next episode, siapa lagi influencer, siapa lagi artis yang akan kita orang bawa. Semuanya terjawab di Pot Maya. Bye-bye.